Jadi kita boleh datang, kita boleh borak, kita boleh cerita, kita boleh berbicara, kita boleh berbincang, boleh sembang, mungkin pasal anak-anak apa dan sebagainya. Jadi seronok datang kerja, oh sedap, best friend, 4-5 orang, macam tak datang macam rindu je. Jadi antara kita kena, we have to, this is the culture that I'm trying to build. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast Sofa Talk, sebuah platform perkongsian di mana kita berbincang tentang kepimpinan, budaya kerja dan amalan terbaik yang membantu organisasi berkembang secara mapan. Saya Dr. Hanan dan dalam episod kali ini kita akan menyentuh satu topik yang sangat relevan dalam realiti kerja kita semua. Excellence in Organisation atau kecemerlangan organisasi. Jadi bersama saya pada hari ini di studio yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Sofi bin Awang, pengarah Hospital Sultan Ahmad Shah Medical Center at IUM, SASMED at IUM, yang mempunyai pengalaman luas dalam memimpin pasukan dan membangunkan organisasi di SASMED ini. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah, terima kasih di atas jemputan. Baiklah. Terima kasih juga Datuk sekali lagi kerana sudi bersama kita, dan untuk makluman hadirin juga yang berbahagia, Datuk telah pun menjadi pengarah Hospital SASMED ini sejak 2019 Datuk, kalau tak silap saya. Alhamdulillah 2019. Betul. Dan saya rasa inilah individu yang terbaik untuk berbincang bersama kita tentang tajuk excellence ini sendiri Datuk. InsyaAllah. Baiklah. Sebelum saya teruskan dengan soalan Datuk, bila kita sebut tentang kecemerlangan, jadi apa yang kita terfikir adalah tentang KPI, tentang audit, tentang anugerah. Semua itu penting, saya tak nafikan, tetapi sebenarnya kecemerlangan itu adalah lebih luas lagi. Ibarat buih di lautan. Jadi, pada pandangan Datuk sendiri, sebelum kita teruskan dengan soalan yang lebih, orang kata lebih ekstrim Datuk, kita pergi dulu soalan yang mudah-mudah dululah. Baiklah. Jadi, bagaimana Datuk mentakrifkan excellence dalam konteks pengurusan sesebuah hospital universiti? Apa komen Datuk? Okey, terima kasih yang pertamanya kepada Dr. Hanan dan pihak penerbitan di atas jemputan pada petang ni lah. Jadi saya difahamkan untuk podcast ni kita simple-simple je lah ya. Ya betul, kita tak santai. Kalau kita nak serius-seriusnya kita ke wacana yang lain lah. Betul. Jadi untuk menjawab balik soalan Dr. Hanan, sebenarnya kalau kita tengok di SASMED ni kita ada 5 trust ya, ataupun core values yang kita panggil sebagai RESTU lah. Responsible, Excellent, Sincerity, Trust and Unity. Jadi kita tengok excellent adalah sebahagian daripada trust yang berada di situ. Faham. Dan untuk organisasi seperti SASMED ni, kita excellent, kejayaan ni hanya akan berlaku sekiranya seseorang itu faham tanggungjawab ataupun responsibility dia. Trust nombor 1 kita cakap tadi, Responsibility. Kemudian dia bekerja dalam keadaan ikhlas dan kita mempercayai antara satu sama lain, bekerja dalam satu pasukan. Jadi 4 elemen awal ni kalau kita boleh terapkan dalam diri kita, akhirnya dia akan membawa pada kejayaan. Faham Datuk? Jadi itu secara ringkasnya lah kalau saya nak sebutkan apabila kita sebutkan kejayaan dalam konteks SASMED itu sendiri. Ya. So, maksudnya apabila kita bagi satu tugasan, kemudian ni kita lakukan, maka kita berjaya. Maka itu adalah kejayaan lah. Benar. Jadi mungkin tugasan tu mungkin yang kecil-kecil, mungkin yang besar-besar. Sebagai contoh untuk pengarah hospital ni, ada dia punya KPI sendiri. Okay. Jadi untuk berjaya tu, maka kita kena letakkan satu tanggungjawab di situ kepada pengarah hospital. Kemudian kita kena laksanakannya dan sepatutnya dilakukan dalam keadaan yang well planned. Okay? So jadi ini dah sedikit sebanyak apabila kita memperceritakan tentang ataupun kita cerita berkenaan kejayaan lah dalam konteks SASMED. Maknanya Datuk, kalau Datuk bersetuju dengan saya, maknanya nilai excellence ini adalah satu nilai yang holistik di mana setiap individu yang bekerja di SASMED ataupun di mana saja perlu diterapkan dalam diri untuk memastikan kerja itu jalan dan kerja itu jalan dengan ikhlas. Betul tak Datuk? Betul, saya setuju lah. Baiklah. Jadi Datuk, kalau
memandangkan kita pun dah bercerita tentang excellence ini di SASMAC seperti yang dijelaskan Datuk tadi. Jadi macam mana Datuk melihat hubungan di antara excellence dengan misi dan visi SASMAC? Izinkan saya baca, iaitu Islamization, Clinical Excellence, Comprehensive Care dan to be a leading center of excellence and innovation for healthcare education, training and research. Panjang Datuk, sorry in line with providing world-class healthcare center in a safe environment according to a Sharia compliance. Jadi apa pandangan Datuk tentang macam mana konsep excellence yang Datuk terapkan sejajar dengan visi dan misi di SASMAC sendiri? Okey. Yang pertama kenapa kita kena ada misi ataupun visi lah. Supaya kita meletakkan satu naratif yang clear, yang jelas pada kita punya staff-staff SASMAC lah, ke mana arah dan tujuan kita. Supaya the end point itulah kejayaan kita. So dalam konteks SASMAC ini, kita meletakkan vision kita sebagai apa? Yang pertamanya, kita kena faham bahawa apabila kita cakap kita ni hospital pengajar, objektif penubuhan hospital pengajar adalah pembelajaran dan pengajaran. Pada masa sama, kita juga melakukan penyelidikan. Pada masa yang sama juga, kita memberi perkhidmatan kesihatan. Dan untuk konteks SASMAC ini, kita apa-apa juga kita lakukan mestilah sejajar dengan syariah compliance. Jadi apabila kita letak asas tu, Yes, sir. vision yang jelas, apabila kita dapat capai melalui vision, maka itu yang kita sebutkan kajian. Itu bagaimana ada dia punya kaitan di antara kejayaan dan juga visi yang kita letak awal sebagai naratif ke mana arah tuju kita akan. Okey, jadi memang pentinglah nilai excellence itu sendiri Datuk dalam untuk kita pastikan maknanya kalau kita servis kita tu on the right track. Betul tak Datuk? Betul. Okey. Jadi Datuk, kalau sebentar tadi Datuk ada sebut tentang core values, iaitu RESTU, responsibility, excellence, sincerity, trust and unity. Jadi daripada the core value ini, bagaimanakah Datuk melihat kepentingan excellence ini sebagai salah satu daripada 5 nilai teras yang ataupun core values yang saya jelaskan tadi, tanpa meminggirkan nilai teras yang lain. Apa komen Datuk? Seperti yang saya sebutkan awal tadi lah. Maksudnya kita ada 5 teras utama dan kelima-limanya adalah berkait. Ya, saya sebutkan tadi untuk kita mencapai kejayaan, maka kita kena ada satu sikap tanggungjawab. Responsibility. Pagi tadi saya pun ada briefing kepada pegawai-pegawai yang baru. Ya, Datuk. Menyertai pasukan kita atau big family of SASMAC ini. Saya sebutkan yang pertama, kalau kita faham akan tanggungjawab kita, tak kira sama ada pengarah hospital ke ataupun farmasi ke ataupun doktor ke, jadi dia memudahkan. Dan kita sebagai Islam pun ada tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita kepada Allah. Betul. Kemudiannya kalau sebagai suami, tanggungjawab kepada isteri, kepada keluarga, anak-anak. Jadi ini adalah tanggungjawab. Jadi kalau setiap daripada kita faham konsep responsibility tu, jadi kita punya tugasan yang kita bagi kepada staff tu jadi mudahlah. Faham mudah. Kita cakap you buat A, buat E, buat B, buat B, buat C, buat C. Seterusnya apabila kita dalam konteks vision kita berada dalam keadaan apa-apa jua yang kita lakukan ni mesti dalam konteks syariah. Maksudnya berkisar ataupun berdasarkan kepada syariah ni, kalau boleh, kita buatlah dalam keadaan kita kerja ni dalam ikhlas. Benar Datuk. Tadi pun saya sebutkan, walaupun kadang-kadang kita balik kerja lambat 5 minit, 10 minit. Tapi kalau ikhlas tu tak payahlah kita nak minta tuntutan sana sini. Kalau tak dapat atur dunia ni pun, akhirat je dapat. Akhirat pun kita dapat. Betul Datuk. Sincerity. So biar kerja dan ikhlas. Betul. Jangan mari. Jadi bila kita kerja yang ikhlas, kita mari pun ikhlas nak bekerja. Jadi seronok. Betul. Keseronokan bekerja. Jadi kalau tidak tak ikhlas, mari stres. Betul. Dia main stres, kerja pun tak betul, tanggungjawab tak lakukan. Jadi kemudiannya sikap kena bekerja dalam satu pasukan. One good team player. Kalau imagine kalau kita main bola, ada sepatutnya 11 player. Betul. Yang betul-betul committed, responsible 5 orang saja. Hak lain 6 tu termasuk goalkeeper out. Jadi macam mana? Kalah lah tu. Kalah. Kalah teruk ni. Kalah tu. Mungkin dapat telur ayam. Jadi
bekerja dalam satu pasukan Unity. Sebab tu kita panggil Manchester United. Dia tak panggil Manchester tak United. Betul kan? Okay? Betul Datuk. Saya ni taklah pro Manchester United tapi saya khabar je lah. Contoh. Bukan sebab baru menang ke Datuk? Kemudian yang seterusnya trust. Trust, betul. Trust ni sangat penting. Jadi untuk sampai ke kejayaan ni, antaranya adalah trust. Saya sebagai pengarah hospital ni, saya meletakkan ataupun saya empower kepada orang yang bawah saya. Betul. Kalau tidak, saya kena micromanage. So, saya ni bukan jenis yang suka micromanage. So, I put trust kepada saya punya staff untuk mereka laksanakan. Jadi, kalau trust tu ada di situ, mereka bekerja dalam satu pasukan dengan penuh kejujuran, maka insya-Allah akhirnya kita akan capai berjaya. InsyaAllah. Dan kejayaan ni tidak sampai tak datang bergolek lah. Dia perlu sedikit pengorbanan dan sebagainya. Itulah saya rasanya ramuan, saya rasa cantik lah. Betul. Core values ni. 5 is very good. Yang penting kita kena tanamkan core value tu dalam diri kita dan kita kena implement lah. Betul. Kan? Kita kena menjiwai. Antara saya minat sebagai pengarah hospital, bagaimana untuk saya createkan satu budaya kerja yang setiap daripada mereka yang berada di Sussex memahami konsep core values ni. That is my nightmare. Because you can have a very nice punya policy guide, SOP dan sebagainya, tapi sekiranya daripada segi ground implementasinya out, maka outlah the whole system. Betul. Kalau atas buat, bawah tak follow, tak jadi juga. Penat lah. So kita mungkin just ketuk gendang sebelah dinding kan, sebelah lagi tak berbunyi lah. Orang kata apa, macam lepaskan batuk kat tangga lah Datuk kalau gitu. Kan? Betul kan. Jadi saya rasa itulah, saya rasakan that core values tu sangat penting. Sangat penting. Faham Datuk, saya setuju. Sebab yalah, kalau kita kerja tak ada jiwa Datuk, memang kerja tu boleh siap, tapi kita tak ada kepuasan. Dan kejayaan tu akan datang dengan cara yang susah lah. Okey Datuk, jadi daripada core value tu, saya sebelum kita punya podcast ni, saya ada buat study jugalah tentang beberapa kejayaan yang pernah kita kecap sepanjang pentadbiran Datuk sebagai pengarah hospital dari 2019. Saya boleh minum air? Boleh minum Datuk. Terima kasih. Tak ada masalah, kita santai je hari ni. Okey, dua kejayaan yang bagi saya agak signifikan. Pertama, ISO 9001-2015 QMS, dan yang kedua ISO 1900-2014 Syariah Based QMS. Jadi Datuk, seperti kita sedia maklum, SUSMED adalah hospital patuh syariah pertama dalam kalangan hospital universiti di Malaysia. Jadi bagaimanakah elemen excellence ini ataupun kecemerlangan ini menyumbang kepada tahap kecemerlangan ataupun tahap kepuasan perkhidmatan kepada pesakit ataupun pelanggan kita di SUSMED? Apa pandangan Datuk? Okey, yang pertamanya kenapa kita pada awalnya pergi kepada certification for ISO. Okay. Yang pertamanya untuk kita pastikan bahawa perkhidmatan yang kita akan bagi kepada kita punya pesakit-pesakit, dan juga kita ingat bahawa sebagai teaching institution ni, kita punya peranannya adalah sebagai platform untuk pembelajaran dan pengajaran. Jadi maksudnya daripada konteks ISO ni, quality ni kepada all stakeholders. Okey, semua mengataruh. Siapakah stakeholders kita? Kita punya student, undergraduate, postgraduate, pesakit, patient. Jadi apabila kita ada satu standard ISO ni, maka kita boleh meletakkan bahawa kita ni standing dengan hospital-hospital ataupun organisasi yang lain yang boleh memberi perkhidmatan yang cemerlang. Okey. Sama ada daripada segi rawatannya, daripada segi prasananya, untuk kemudahan kepada stakeholders itu yang saya sebutkan tadi itulah. Okey. Jadi itu sebenarnya mendapatkan ISO tu sendiri pun sebenarnya susah. kejayaan. Oh, okey. Bukan senang nak dapat ISO ni. Itulah saya tengok dua ISO dapat sekali kan. Ya, jadi kalau kita nak cerita, since Dr. Hanan ni sebutkan pasal ISO, saya sebutkan sikit lah macam mana kita tercetus hadiahnya untuk dapat ISO ni. Boleh, jadi apabila saya dibagi amanah untuk mentadbir hospital ni, seperti Dr. Hanan sebutkan tadi 2019 tu, ya, antara perkara yang saya
saya duk fikir bagaimana untuk kita dapatkan manual polisi, guideline dan sebagainya. Sedangkan kita baru, so kita start ke operasi hospital ni pada Ogos 2016. Ya, 2016. So mungkin lebih kurang dalam 2 tahun lebih tu, dan kita masih lagi tak sampai 20% ataupun 30% daripada segi operasi. Okey, faham. Jadi banyak dokumen-dokumen kita tidak ada. Jadi antara strategic planning saya pada masa tu adalah untuk adakan ataupun untuk mendapatkan sertifikasi ISO ni lah. Jadi apabila kita mengeluarkan arahan untuk mendapatkan sertifikasi ISO ni, jadi maka kita terpaksalah, maknanya dengan sense of responsibility tadi, Betul. setiap PIC, person in charge tu diarahkan untuk mencari menu dan sebagainya, dan akhirnya dapatlah kita satu big menu yang dapat membantu kita daripada segi pengurusan hospital. Faham? Itu kita fikir pada tahun Ogos 2018 2019. Kemudian banyak kerja-kerja kita lakukan untuk setahun, dan malangnya pada Mac 2020 kita didatangi oleh COVID. Kemudian kita punya hospital hampir tutup pada masa itu. Saya masih ingat our first patient COVID was 21st of March 2020. I see. Okay, so jadi banyak perkara-perkara yang kita telah rancang terpaksa di hold, tergendala sekejap, tergendala dan sebagainya. Dan akhir penghujung pada tahun 2020-nya, apabila pegawai saya datang bertemu saya, sama ada kita ingin teruskan untuk dapat ISO ni, maka saya cakap apakah kita punya tahap kesediaan. Jadi kalau ikut pada pegawai ni, insyaAllah kita boleh, tapi 50-50. Jadi masa tu saya rasa dengan keyakinan, the trust yang ada pada masa tu, dan melihat kepada semangat yang ada pada staff saya pada masa tu, saya rasa why not? Betul. Try. Why not we just try? There's nothing wrong. Betul. Belum cuba belum tahu. Belum cuba belum tahu. Dan kita go for both of the ISO. So ISO 9001 to 015 dan juga dengan KMS to 2014 Syariah compliant. Alhamdulillah, lepas daripada auditing tu, kita dapat kedua-dua. Alhamdulillah, rezeki tu. Betul, rezeki. Jadi apa maksudnya? Bila kita dapat ISO, satu, kita dapat daripada segi menu SOP guideline yang kita adakan. Yang kedua, kita boleh meyakinkan kepada masyarakat, stakeholder, bahawa kita adalah satu hospital yang ada quality. Betul. Yang kita dapat pastikan apabila datang mereka, sama ada student, PG ataupun peserta, mereka akan the best quality they have in accordance to syariah. Itu the most important. Faham. Bagi saya, apa-apa yang kita lakukan di hospital mestilah berdasarkan lurunan Islam, which is through the syariah yang kita sebutkan dalam kita punya vision. Okey, jelas Datuk. So memang kira daripada Datuk punya penjelasan ni, basically you start the hospital from the scratch lah Datuk, kalau begitu. From the scratch. Masa tu saya ingat kita punya staff pun dalam 300 orang, nurses pun tak ramai, dan pada masa tu pun saya tertekan juga memandangkan Susmed ni dia bawah PFI. I see. Di mana kerajaan mengeluarkan pasal buat pembayaran kepada concession setiap bulan, yang bukan RM1, RM2, berjuta dah tu. Berjuta. Betul. Jadi saya punya KPI untuk pastikan value for money, well spent by the government tu tercapai lah. Jadi itu tekanan yang saya ada pada masa tu. That's why tercetusnya ISO dan sebagainya. Okey, baik Datuk. So saya rasa memang satu usaha yang mencabar dah Datuk, dan orang kata berbaloi lah. Kan? Alhamdulillah. Dan baiklah, daripada Datuk cerita tadi, saya nak tambah sikit. Actually dia sebenarnya ada berkait juga dengan soalan saya yang tadi. Apakah sebenarnya cabaran terbesar untuk Datuk dalam mengimbangi keperluan klinikal yang mendesak dengan mempraktikkan prinsip-prinsip syariah bagi mencapai status kecemerlangan perkhidmatan kepada pesakit sendiri dan juga kepuasan kepada pelanggan sejajar dengan hak dan tanggungjawab pesakit. Seperti yang kalau kita tengok dalam MHQH Standard 6 ada berbicara soal hak dan tanggungjawab pesakit. Jadi macam mana Datuk, apakah cabaran bagi Datuk untuk mengimbangi kedua-dua keperluan klinikal yang mendesak dan juga prinsip syariah itu sendiri untuk memastikan kecemerlangan itu
berjaya kita peroleh. Jadi apa komen Datuk tentang soalan ni? Okey, seperti yang saya sebutkan di SASMAT ni, apa jua aktiviti tugasan yang kita lakukan mestilah berlandaskan kepada syariah. Okey. Termasuk juga klinikal. Betul. Jadi contoh yang kalau saya boleh, saya juga fungsi kepada Syariah Advisory Committee. Jadi banyak perkara-perkara berkaitan dengan klinikal kita bincang. Betul. Di mana dalam komposisi Syariah Advisory Committee itu kita ada juga expert syariah. Sebagai contoh saya bersama Mufti Pahang, dan juga kita ada Datuk Prof Zawawi, Rektor Universitas. Dia memberi pandangan mereka berkaitan dengan syariah versus klinikal tadi. Okey. Jadi apabila kita tengok imbangi di antara syariah dengan klinikal, that your question just now. Contohnya bagaimana apabila contoh terbaik untuk kita jaga aurah. Betul. Aurah pasien. Jadi kalau di SASMAT ni kita sebaik yang mungkin, kalau sekiranya ward perempuan ataupun ward wanita ni, penjagaannya dilakukan oleh jururawat wanita. I see. Begitu juga kalau ward lelaki, kita kalau boleh kita juga minta supaya ward itu dijaga ataupun dikawal selia oleh lelaki. That is the best lah. Faham. Jadi maka tak ada masalah dengan aurat. Aurat, betul. Tapi sekiranya tidak boleh, maka adalah mekanisme yang kita boleh lakukan. Sebagai contohnya kita letakkan dalam bilik. Okey. Dalam bilik sebagainya. Jadi ini ada mengurangkan daripada segi different gender punya isu lah. I see. Termasuk juga apabila seseorang doktor itu dia melakukan pemeriksaan fizikal. Kalau walaupun dulu kita tekankan kepada jantina yang berbeza. Betul. Contoh wanita, doktor ni lelaki, maka kena minta konsen. Okay? Tapi untuk setelah ada insiden yang saya rasa saya tak perlu kongsikan di sini. Tak diingini. Yang tidak diingini. Jadi maka kita membuat keputusan dalam jawatankuasa syariah ni, untuk jantina yang sama pun kita nak minta konsen. Ini contoh Dia tak sepatutnya membebankan, tapi cuma dia memberi satu perlindungan kedua-dua belah pihak. Betul. Supaya there's no allegation. Sini example lah. Kemudian contohnya kalau kita kalau sister ataupun sakit wanita untuk pergi ke operation theatre, kita pastikan pakai disposable tudung dan sebagainya. Kemudiannya dalam hospital ni kita ada juga spiritual. Betul. Kita ada program-program ziarah kepada pesakit-pesakit, supaya kita merawat pesakit ni bukan sebagai fizikal saja. Kita melihat holistically secara keseluruhannya, termasuk juga elemen spiritual yang kita letakkan dalam kita punya part of our treatment. Maknanya secara jasmani dan rohani pun dua-dua kita cover lah Dato'. So maksudnya klinikal tu kita mixkannya dalam ada elemen syariah dia dalam tu, supaya that will be niche area for assessment. Okey. Jadi macam tadi, jadi apa challenge ataupun cabarannya yang Datuk kalau? Cabarannya senang saja, implementasi. Implementation. Bagi saya, we can have very nice paper, everything nice on the paper, tapi kalau tidak dilaksanakan di bawah pun masalah juga. Jadi yang paling penting sekarang macam mana we try, if there is a problem, there must be a solution. Betul. So apa solutionnya? Saya punya arahan adalah untuk supervisory role very important. Jadi setiap patah balik pada core values tu, kalau setiap daripada kita faham kita bertanggungjawab, sister kena jaga dia jururawat, matra kena jaga sister. Okay, jadi everybody play their own role. Jadi senang. So that kita boleh saling mengingati antara satu sama lain. So saya punya big challenge tu lah, daripada segi translation of apa ada dalam kertas tu kepada daripada segi gerak kerja ataupun perbuatan kita dalam budaya kerja kita. That is my challenge. So maknanya daripada top to bottom tu lah Datuk It always been my nightmare lah, basically, as a hospital director. Betul. Yalah, orang putih pun kata Rome wasn't built in a day kan. Tapi tak salah untuk kita cuba, dan kita kena, yalah macam Datuk cakap tadi, masing-masing main ke peranan masing-masing.
Sebab kalau kita seorang je yang beria, yang lain tak sehaluan dengan kita, sama juga Datuk kan. Jadi itulah, kalau untuk mencapai kejayaan tu tak mudah kan. Jadi selain daripada halangan atau cabaran yang Datuk jelaskan tadi, of course akan ada risiko yang perlu kita atasi untuk untuk kita menepani cabaran-cabaran yang seperti saya tanya dan juga seperti yang Datuk jelaskan tadi. Jadi kalau dulu Datuk ada satu ungkapan yang saya suka dengar, kalau kita tak berani ambil risiko, usah kita bicara soal perjuangan Datuk. Jadi kejayaan sesebuah institusi itu tidak lekang dari cabaran dan risiko. Jadi macam mana maksud saya daripada ungkapan tadi Datuk, apakah pendapat Datuk tentang keberanian untuk kita mengambil risiko dan selitkan juga dengan elemen excellence ini? Datuk ada komen? Okeylah, saya rasa soalan yang agak menarik lah. Sebenarnya secara jujur ni, saya the way ataupun cara saya mentadbir hospital ni banyak dipengaruhi oleh latar belakang saya sebagai neurosurgeon. Oh, pakar bedah neuro. I have to admit. Because kalau kita tengok daripada segi pengkhususan dalam perubatan ni, neurosurgery adalah salah satu daripada pengkhususan ataupun sub pengkhususan yang dikonsider high risk. Baik. Okay, so neurosurgeon ni biasanya bila sebut high risk ni, it's high risk lah. Betul. So apabila kita terpaksa berdepan dengan perkara berkait dengan otak, spine dan sebagainya, jadi itu adalah risk. Risiko. Risiko. Jadi atas dasar tu, apa jua persoalan berkaitan dengan hospital ni, dia akan melibatkan risk. Jadi saya taklah cakap saya berani buat semua benda, tapi cumanya risk is there lah. Betul. Tapi bagi saya, kalau kita rasakan benda tu penting dan we are not willing to take the risk, dan maka kita tidak akan maju dan tidak akan sampai kejayaan. So tak cemerlang lah Datuk. Tak cemerlang. Macam mana kita nak jadi cemerlang kalau kita tak berani untuk ambil risk? Betul. Contoh, kalau kita tengok daripada segi perniagaan, kalau kita yang jenis yang tak berani ambil risiko untuk niaga, untuk bankrupt ke, untuk bankrupt sebagainya, bukan niaga lah, jangan berniaga. Oh, betul. Because perniagaan ni dia ups and down. Ada ketikanya tinggi, ada yang rendah. Jadi you have to take the risk lah. Sebab tu kalau kita pergi tanya orang yang pergi dekat pasar malam dan sebagainya, dia kata, encik, kadang-kadang sale ni ada up and down. Kami biasa lah. Kadang-kadang tiba hujan, seminggu tak laku. That is the risk. Risiko dia lah. Begitu dengan hospital juga, ada risknya. Sama ada risk daripada segi stakeholdernya, boundaries, contohnya elektrik tak ada, air terputus, bekalan obat tak ada, COVID datang, itu ada risk. I see. Risk. So benda, tapi there must be a way macam bagaimana untuk kita menangani risk ni, supaya akhirnya ada solution kepada risk yang kita identify tu. Okey, baiklah. Panjang discussion kita ni Datuk. Panjang, kalau sehari kita boleh borak. Kan? Macam tak cukup sejam ni. Kan? Itulah Datuk. Saya bersetuju kalau kita nak play safe, main selamat Datuk, macam mana kita nak maju ke depan kan? Betul. Jadi itulah, saya bersetuju dengan apa yang Datuk jelaskan. Selain daripada Datuk, kalau kita ingat kalau dalam kerajaan sendiri, kalau kita tengok jabatan kerajaan, dia ada satu bukan polisi, macam satu orang kata panggil ni apa, macam charter macam tu, tonggak 12. Saya tak sure Datuk pernah dengar atau tak. Dan dalam tonggak 12 tu, salah satunya adalah keseronokan bekerja. Jadi bagaimana Datuk memupuk budaya excellence dalam staf klinikal dan bukan klinikal supaya mereka bekerja sebagai satu pasukan? Saya rasa Datuk dah jelaskan sebelum ni, tapi mungkin Datuk ada apa-apa komen tambahan tentang soalan saya ni? Okey. Antara yang saya selalu sebutkan lah, kalau Dr. Hanan selalu ingat,
bila sampai ada mati assembly, antara perkara yang banyak kali saya sebut adalah keseronokan bila datang bekerja. Ada? Bila kadang-kadang kalau kita main stres, yang itu yang menyebabkan kita rasa macam we are not part of the system. Okey. Jadi kalau kita rasa seronok datang, macam mana kita nampak? Satu, saya kata in fact this morning I told to the new staff, first yang pertama, kita kena saling mengenal antara satu sama lain. So don't find enemies, find more friends. Jadi kita boleh datang, kita boleh borak, kita boleh cerita, kita boleh berbicara, kita boleh berbincang, boleh sembang, mungkin pasal anak-anak, pasal dan sebagainya. Jadi seronok datang kerja, oh sedap, best friend, 45 orang, dia macam tak datang macam rindu je. Jadi antara kita kena, we have to, this is the culture that I'm trying to build so that we know each other. That's why pagi tadi, perkara yang pertama saya sebutkan, welcome to the family of Susman. I see. Saya tak sebutkan welcome kepada my new staff. No. I say family because you are my family. And when we are with family, we supposed to be colleague. Kita satu pasukan, Betul. kita satu keluarga besar dan kita saling mengenali. Kalau kita kenal, kita nak gaduh ke? Dok, family. Family. Jadi dia menyebabkan kita rasa seronok dia datang kerja. Kemudiannya saya encourage antara perkara lain, contohnya kita bersukan. In fact antara perkara yang saya selalu tanya, very favorite question saya tanya dalam interview, what kind of sport you play? Because sukan boleh menyatukan hati-hati. Betul. Sukan teras perpaduan, Datuk. Betul. Kalau kita tengok main badminton ke bola Melayu, Cina, India, semua satu dekat stadium. Everybody cheers to Malaysia. Betul tak? Betul, Datuk. Sama dengan Susman. That's why kita encourage supaya ada aktiviti. Contohnya sukan ni terbaik. I see. Sekarang ni kita ada community transformation. Di mana alhamdulillah terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi yang memberi grant kepada semua HPU untuk menjalankan kerja-kerja berkaitan dengan community transformation ni lah. Jadi banyak aktiviti ini melibatkan staff sama ada admin ataupun klinik, di mana mereka akan bergerak sebagai satu pasukan masuk kepada kawasan yang digazetkan ataupun kita punya targeted area ni. Dan mereka saling mengenali, bekerja, buat aktiviti dan sebagainya. Jadi dia rasa macam seronok. Betul. Dah kenal satu sama lain. Ya. Jadi perkara-perkara ni yang kita cuba tanam, kita pupukkan dalam budaya kerja di Susman ni supaya mereka yang datang bekerja ni bekerja sebagai satu big family dan akhirnya mereka seronok bekerja di sini. Ya. Kita tak boleh nafikan setiap daripada kita ni at one time kita akan stress. Betul. That's part of life. Kalau you rasa you punya diri you satu monoton je, then you are not human lah, you are robot. Betul. Setuju? Setuju. So macam saya bagi assignment tu daripada Dr. Hana, ada tiga you akan stress dengan saya juga. Betul. So that is common lah kan. Betul. Kau tak bukan kerja namanya. Kita kerja. Then you're not willing to take risk test. So itu bukan kejayaan. Okay? Betul. So as a manusia ni kita akan ada ups and down. Itu that is normal. Blood pressure pun sama. Kita sebagai medical doctor we know at times kita blood pressure goes up, go down. It's not monotonous, not one line only. Ada hari BP kita naik. Betul. So itulah saya rasa perkara yang saya cuba sebaik mungkin untuk pastikan bahawa setiap daripada sepatutnya 2,300 staff yang ada di Susman ni, every time when they come to work, they feel they're part of Susman and they will enjoy when they come here. Betul lah. Baru saya seronok kan. Okey Datuk. Sikit lagi soalan Datuk. Sebab kita pun masa pun agak mencemburui kita. Kalau saya sebenarnya ada 20 soalan tapi saya cut jadi 10 lah Datuk. Suruh 3 lagi. Asal pun nak masuk cepat. Kan. So Datuk, soalan saya kan, sikit lagi. Jadi Datuk, setelah saya dengar Datuk punya penjelasan yang memang tuntas daripada pengalaman Datuk sendiri, dah almost 6 tahun Datuk jadi director. 7 tahun jadi director. Jadi saya rasa memang podcast kali ni we bring the right guest untuk kita explain kepada tetamu-tetamu kita. Okey? Dan jadi Datuk, soalan saya yang seterusnya, jika Datuk boleh merumuskan, orang kata satu formula untuk menjadi seorang individu dan pekerja yang cemerlang, apa formula tersebut? Ringkas je Datuk formula tu. Yang pertama kita kena ada niat lah. Nawaitu. Kita kena ada niat untuk berjaya. Okay? So kalau kita tak ada niat untuk berjaya, maka kita bukan orang berjaya lah. Betul.
Kemudian seterusnya kita kena ada satu satu perasaan yang untuk kita terus maju. So maksudnya kita terapkan kita punya niat tadi tu. Kemudiannya kita kena ada kita panggil sustainability. Betul, kelestarian. Kelestarian, lepas tu konsistensi. Okey. Maksudnya kita konsisten. Sebagai contoh lah, saya ni suka suka kayu basikal. Oh, okey, cycling. Cycling. Best example yang saya boleh. Kalau lah contohnya hari tu kita nak kayu basikal more than 100 kilometers. Oh, jauh tu Tok. So first, untuk capai kejayaan untuk reach 100 kilometers ni, alright, first kita kena ada a proper punya planning. Okey. So that we gonna start from this and 100 kilometers. Okay, termasuk dalam planning pukul berapa kita nak bergerak. Kita tahu dah kalau Malaysia ni panas. Kalau by the time kalau kita bertolak lambat, kita kat hujung-hujung mungkin 70 km ataupun 30 km yang terakhir tu, kita dah ada matahari dah tegak atas kepala. Panas dah tu. Panas. Jadi apa tindakan kita? Kita geraklah pagi sikit. Awal lagi. Itu strategik. Okey. Right? Kemudiannya kita konsistensi. Kita kena ada konsistensi dalam kita punya kayuhan tu supaya akhirnya kita sampai. Yang paling penting daripada segi fizikal dan juga mental. I see. Okay, so dan apabila kita sampai, mungkin dah sampai kat ujung-ujung tu, fizikal dah tak ada, apa segi penat sangat. Mental plays a very important. Jangan koyak Jangan koyak. Okay. So these are example lah. Saya rasa yang paling saya rasa senang untuk difahami lah. Untuk sampai kejayaan ni, satu kena ada niat, lepas tu kita kena ada terapkan amanah, kita kena berusaha. Because kejayaan tiap datang bergolek. Betul Datuk. Dan akhirnya kita akan sampai kepada kejayaan. Jadi the best formula first niat lah. Kena ada niat, pasal kita kalau tak ada niat untuk berjaya, macam mana kita nak patut usaha? Betul. Kan, usaha tu kena berterusan. Faham. Saya selalu tekankan, kejayaan ni bagus kalau cakap I work hard, betul. Bagi saya work smart is better. Lagi betul. Because you can work hard. Ada setengah cakap, saya study macam nak gerak 10 jam, 12 jam sampai tak tidur. Very good. Tapi yang kawan-kawan ni work smart. Dia study 5 jam, dia pack 5 jam. Dia dapat markah lebih baik daripada yang work hard. Yang seri 10 jam tadi. Saya tak kata work hard ni tak bagus. Bagi saya work smart. Betul. If you have to work hard, but work smart. Faham Datuk? So that work smart comes with strategic. That's why dalam hospital Susmed ni kita ada strategic planning. Kita mulakan daripada 2019, 2 tahun punya race. So kita dah masuk strategic planning keempat. So we are not talking about planning, we talking about strategic planning. Planning kita boleh pergi plan. Betul. Kita nak pergi Kuala Lumpur, saya nak pergi Kuala Lumpur. Tapi strategik ni macam mana? Kita nak tahu, kita akan bergerak sebelum daripada pukul ni, takut kita sangkut traffic jam dekat Gombak. Dekat Bentong. That is strategic ni planning. So this planning must be strategic. Supaya kita dapat apa yang kita akan kecapi ataupun kita akan mencapai kejayaan yang kita impikan, bersandarkan kepada niat, usaha, berterusan kita tadi tu untuk capai kejayaan. Pada selain niat, perancangan yang strategik tu penting kan Datuk kan? Niat, usaha, konsistensi, well planning, well executed. Okey. Saya rasa para penonton jelas dengan formula tu, dan saya rasa memang Datuk memang menjawab soalan kita, kerana ialah daripada kita dah bicara daripada awal sampai hujung ni, jadi of course semua penonton nak tahulah apa resipi yang terbaik, dan Datuk pun dah jelaskan, dan saya rasa resipi tu mudah Datuk, dan sebab benda tu kita buat hari-hari. Either you want to do atau you tak nak buat, that's all. Kalau you nak berjaya, then you buat, kan Datuk kan? Saya setuju. Itulah. Jadi Datuk, yelah kita pun nak habis dah Datuk ni. Habis dah? Nah, sikit lagi Datuk. Sedih saya. Itulah. Last daripada Datuk. Okay. Harapan. Sebab kita tahu as a hospital director, banyak you punya aspirasi, you punya harapan, you punya orang kata visi dan misi. Maybe ada yang tak tercapai lagi. Jadi untuk kali ni Datuk, daripada lubuk hati yang paling dalam, kan? Kan? Abang Jamal Datuk. Okay. Apa harapan Datuk sebenarnya untuk memastikan excellence ini kita capai dan juga dipupuk dalam kalangan staff, dan sekaligus tercapailah segala apa aspirasi yang Datuk nak. Dan juga hospital
secara umumnya. Komen Datuk. Okey. Yang pertamanya saya ingin sebutkan, I'm not going to be here long because sebagai this is not jawatan yang kita akan pegang untuk selama-lamanya. Okey, sedih pula dengar Datuk. Jadi untuk sebelum kita beredar daripada tugasan ni, sudah tentunya kita mengharapkan apa yang kita telah rancang, especially apabila saya telah dibagi amanah untuk mentadbir hospital ni sejak daripada 2019 ya. Jadi besar harapan untuk melihat apa jua strategic planning yang kita rancangkan bertahun ini supaya dapat dicapai. Mungkin Dr. Hanan saya tak sure sama ada lah, but kita ada visi 2030. Oh, saya biasa nampak dekat depan tu. Kita tengok tu ada drawing visi 2030 tu antara kita punya endpoint, bukanlah endpoint untuk tutup hospital dah. At least macam contoh kita cakap tu Vision 2020. Betul. Zaman tu Mahathir kan. Betul. So untuk assessment ni kita sebutkan juga 2030 di mana this is the endpoint of our strategic planning towards untuk certain kita punya program. Contohnya setengah hospital tu nak jadi bandar ubatan dan sebagainya. Jadi untuk kita untuk assessment ni antara perkara yang kita tekankan dalam Vision 2030 untuk menjadi contoh bandar sukan. Sport City. Sport City ya. Kalau kita insya-Allah kita ada ISMEC ya, IAM Medical Specialist Clinic. Kemudian kita ada insya-Allah kita ada artificial grass yang mungkin kerjasama dengan Akademi Muqtadahari, KESO dan sebagainya. So dan Institut Sukan Negara ISM. Dan kita pun ada MU dengan Qatar punya Aspata tu Datuk. Aspata Institut Sukan di Qatar kan. Untuk menjadikan SASMAT ini antara hub terbaik untuk rawatan berkaitan dengan kecederaan sukan. Itu antara intipati daripada 2030 lah. Jadi as we move along up to 2030 tu saya punya harapan supaya apa yang kita rancangkan daripada segi kita punya working culture, betul, the core value study ya. So everybody should understand lah. So kalau semua faham tanggungjawab masing-masing dan melaksanakan. Pelaksanaan itu paling penting. Implementasi tadi Datuk. Jadikan ni sebahagian daripada jiwa raga kita apabila kita datang bekerja di sini tu. Itu is just saya punya permintaan saja. Okey. Saya rasa kalau kita semua boleh dapat memahami that konsep tersebut, maka insya-Allah saya rasakan SASMAT akan terus maju di hadapan. InsyaAllah Datuk. Dan menjadi antara institusi kecemerlangan yang terbaik di negara ini, mungkin di antara bangsa juga. InsyaAllah. Saya punya harapan sebagai penutup kepada kita punya podcast. Betul Datuk. Baiklah, Datuk ada apa nak tambah lagi? Saya rasa buat masa sekarang Kau ada yang nak daripada lubuk hati lagi, dalam-dalam lagi nak cakap? Cumanya saya nak sebutkan berkaitan dengan tu sajalah. Maknanya kita sekarang ke arah ke MSQH lah. Ya, bulan 6 insya-Allah. Kita sebutkan tentang ISO, sekarang kita switch kepada MSQH. Sekali lagi ingin saya sebutkan bahawa tujuan kita pergi ke MSQH ni bukanlah sahaja suka-suka. Betul Datuk. Tapi untuk pastikan bahawa apabila kita ada satu benchmarking untuk kita pastikan bahawa kita ni boleh memberi rawatan yang berkualiti, safety kepada pesakit dan juga whoever stakeholder that seek treatment in this hospital. So jadi atas dasar tu saya mohon kerjasama lah daripada semua staff SASMAT untuk kita sama-sama berganding tenaga. Betul. Untuk kita ke hadapan dalam certification of this MSQH. Okay, orang kata father of accreditation lah kot untuk kita kali ni. InsyaAllah tu saya rasa memang lah kita pun dah start planning daripada tahun lepas. Jadi insyaAllah saya rasa berkat usaha kita dan juga semangat
daripada from top management to bottom, the implementation. InsyaAllah kita boleh dapat 4 tahun kot. Ya, insyaAllah. InsyaAllah. Baiklah Datuk. Thank you so much for your time. Terima kasih banyak-banyak Datuk. Kerana sudi hadir dan berkongsi dengan kita secara praktikal, tulus daripada lubuk hati yang paling dalam dan membuka mata setiap apa yang dikongsikan pada hari ini. Bagaikan batu bata yang menyusun gambaran sebenar tentang kecemerlangan sesebuah organisasi. Bukanlah sesuatu yang muncul secara kebetulan, tetapi sesuatu yang dibina secara perlahan-lahan, hari demi hari, dengan kesungguhan, konsistensi, seperti yang dijelaskan oleh Yang Berbahagia Datuk tadi, dan hati yang ikhlas. Kerana kalau tanpa hati yang ikhlas, belum tentu kejayaan yang ingin kita gapai mampu kita perolehi. Dan sekali lagi, terima kasih kepada tetamu jemputan kita yang berbahagia, Profesor Datuk Dr. Muhammad Sofi bin Awang, Pengarah SASMED Hospital, SASMED at IUM, atas perkongsian pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan perempuan, ada sedikit saya nak tambah dan untuk saya berkongsi kerana perbincangan kita tadi adalah satu perbincangan yang intelek dan saya harap mampu orang kata memberi ilham kepada setiap warga SASMED khususnya dan para penonton yang menonton podcast kita pada hari ini secara amnya. Jadi sedikit demi sedikit tindakan-tindakan kecil kita inilah yang menenun kain kecemerlangan organisasi kita yang akhirnya memancarkan prestasi, kepercayaan dan kejayaan bersama. Janganlah kita menjadi insan yang melukut di tepian gantang, tambah tak lebih, hilang tak kurang, disimpan buruk, dibuang sayang. Terima kasih sekali lagi. Saya Dr. Hanan mengundur diri. Kita bertemu di episod yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.